RM12,000 lesap tanpa disentuh di rompak inflasi. Tahun 2021, gold bar 50 gram ini cumalah bernilai RM12,039. Hari ini tahun 2025, gold bar yang sama naik menjadi RM25,456. Kalau anda simpan RM12,000 dalam bentuk duit, anda sebenarnya dah pun hilang separuh kuasa beli tanpa anda sedar. Inflasi ini tidak berbunyi, tapi dia mencuri perlahan-lahan. Sekali tengok dalam akaun bank, masih lagi sama. Tapi bila kita nak pergi beli barang, semuanya semakin mahal. Itulah hakikatnya. Duit makin banyak, tapi nilai semakin kecil. Itu bukannya menyimpan. Itu adalah menunggu kehilangan. Jadi tuan-puan, solusinya adalah simpan emas, simpan nilai, simpan maruah kewangan. Tapi kena ingat, bukan tukarkan semua. Cuma kita pelbagaikan simpanan kita. Duit untuk belanja bulanan, ASB dan juga tabung haji untuk keperluan hangus. Dan emas untuk simpanan jangka masa panjang dan melindungi kekayaan kita daripada dimakan inflasi. Menurut pakar kewangan Tuan Azizi Ali, wang disimpan untuk keperluan jangka masa pendek. Manakala untuk jangka masa panjang, simpanlah emas sebab ianya aset yang bernilai. Jangan tunggu sampai duit anda menjadi kosong. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.